Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada penghasi majlis yang berusaha saf pimpinan BMJ serta muslimin muslimat yang dirahmati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dalam siri Yadul Ulia khusus untuk kelab sekerja dan juga kelab siswa dan juga belia PMJ. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat teruskan perkongsian kita pada malam ni yang mana daripada kitab Taqwa, Martabat dan Harga Diri Insan, yang mana kitab ini merupakan karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah berkongsi kan, diberi view awal kan, beberapa isu berkaitan tentang takwa kan, menjadi mukadimah bagi kitab ni. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita malam ni lebih kepada untuk kita memahami makna takwa itu sendiri, memahami makna takwa. InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi beberapa definisi ataupun makna takwa yang telah diutarakan oleh para ulama kita lah kan, untuk kita memahami apa itu takwa, yang mana para ulama telah menyusun kalimah dan juga ayat-ayat yang berbeza bagi melengkapkan makna dan juga huraian dengan tujuan dan maksud yang sama kan, iaitu untuk menjelaskan hakikat takwa itu sendiri. Ini menandakan ketinggian bahasa Al-Quran dan mukjizat ilmu, termasuk kehebatan perkataan takwa itu sendiri kan, sehingga kan tiada perkataan dan bahasa lain kan, dalam bahasa daripada bahasa Al-Quran yang dapat memberikan satu perkataan yang seerti atau sepertinya kan. Sebab kita kena faham kan, yang takwa ni adalah bahasa daripada bahasa Al-Quran kan. Kalau kita nak bagi kata seerti kan, ataupun takwa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni apa? Payah kan, payah kan, sebab kita kena faham bahasa Al-Quran ni merupakan bahasa yang indah dan perkataannya mempunyai maksud yang sungguh mendalam kan. Sukar untuk kita mencari satu perkataan yang seerti dalam bahasa kita lah kan, dalam bahasa kita kan. Itulah menunjukkan yang bahasa Al-Quran ni adalah suatu bahasa yang indah kan. Dia bukannya suatu bahasa susunan yang dibuat-buat kan oleh sastrawan atau sebagainya kan. Tapi ini adalah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri kan. Kita ambil contoh kan, dalam satu peristiwa kan, dalam satu peristiwa yang mana Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kan, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kan. Ubay bin Ka'ab ni siapa? Dia merupakan salah seorang sahabat yang bertaraf ulama kan. Maksudnya dalam kalangan sahabat tu dia adalah ulama kan, orang yang berilmu kan, orang yang berilmu kan. Khalifah Umar ditanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai hakikat takwa tu sendiri, yang mana bila Khalifah Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab kan tentang hakikat takwa kan, Ubay dia tanya balik pada Khalifah Umar kan. Dia tanya apa? Ubay tanya pada Khalifah Umar, dia cakap, pernahkah kamu wahai Amirul Mukminin berjalan di jalan yang mempunyai banyak onak dan duri? Bukan, pernahkah kamu wahai Amirul Mukminin berjalan di jalan yang mempunyai banyak onak dan duri? Khalifah Umar dia jawab, bala, ya. Kemudian Ubay dia tanya balik kan, fama amilta kan, bagaimana caranya kamu berjalan? Umar menjawab, tasyam maratu, berjalan dengan waspada dan bersungguh supaya tidak memijak ataupun terpijak onak dan duri. Ubay menegaskan, fadzaka takwa, itulah hakikat takwa. Kisah ni ada dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, yang mana dalam kisah ni Ubay tanya kan pada
Saidina Umar kan. Saidina Umar tanya kepada Ubay kan tentang hakikat takwa tu sendiri kan. Daripada dialog tadi kita faham yang kata Ubay tu adalah untuk supaya kita sentiasa berwaspada, menjaga diri agar sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kan? Kita dapat hayati daripada dialog tersebutlah kan. Bila Ubay tanya pernah jalan ke atas onak dan duri kan. Kemudian dengan jawapan daripada Saidina Umar kan, aku berjalan dengan waspada kan dan bersungguh-sungguh supaya tidak memijak ataupun terpijak onak dan duri kan. Dan itulah hakikat takwa. Maksudnya berhati-hati kan supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu kalau kita nak faham takwa ni, kita boleh lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Mana Ibnu Abbas menyatakan orang yang bertakwa itu ialah mereka yang takut dalam keadaan berwaspada daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan apa yang didorong oleh hawa nafsu kepadanya dan mengharapkan rahmat Allah dengan percaya kepada apa-apa yang datang daripadanya. Maksudnya sifat takut dalam keadaan waspada daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu Al-Hasan Al-Basri kan, dia menegaskan dalam kitab yang sama Jami'ul Ulum wal Hikam, dia menegaskan orang yang bertakwa itu ialah mereka yang menjaga diri daripada melakukan apa yang diharamkan dan menunaikan apa yang diwajibkan terhadap mereka. Maksudnya orang yang bertakwa tu dia jaga diri dia daripada lakukan benda haram dan dia tunaikan apa yang diwajibkan kepada diri mereka lah kan, diri mereka. Manakala dari sudut Al-Qalbi dan juga Al-Masi menyatakan takwa ialah menjauhkan diri daripada melakukan dosa besar. Dalam kita boleh ceklah dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Selain itu kalau menurut Al-Tabari kan, dalam tafsir Al-Tabari dia menyatakan takwa ialah takut kepada Allah dan merasai diawasi olehnya dengan meninggalkan tegahannya. Begitu juga takut akan Allah pada perintahnya dalam menunaikan perkara yang diwajibkan. Manakala Ibn Katsir juga menyatakan dalam tafsir Ibn Katsir, perkataan takwa berasal daripada kalimah tawakki, iaitu menjaga diri daripada perkara yang tidak diingini. Kemudian Muhammad bin Alan radhiyallahu anhu menegaskan dalam kitab Dalilul Falihin, beliau menyatakan takwa ialah mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari larangan-larangannya dengan mengerjakan setiap perkara yang diperintahkan dan meninggalkan setiap perkara yang dilarang mengikut kemampuan. Selain itu Abu Muzaffar Mansur Al-Sam'ani radhiyallahu anhu kan, dia mengatakan orang yang bertakwa apabila mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya, perkara itu menjadi penghalang daripada azab neraka, berjaga-jaga daripada balasan Allah dengan mentaatinya. Itu inilah apa kata Abu Al-Muzaffar Masyhur Al-Sam'ani dalam kitab tafsir Al-Sam'ani. Selain itu Abdul Rahman Al-Sa'di menegaskan hakikat takwa ialah mengambil cara memelihara diri daripada kemarahan Allah dan azabnya dengan mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya serta mengambil petunjuknya dan mengambil manfaat daripada petunjuk itu. Takwa itu dilakukan dengan akidah serta amalan zahir dan batin. Dan itu beberapa definisi lah ataupun penjelasan mengenai takwa oleh para ulama kan, dalam kitab-kitab tafsir mereka kan, yang mana kita kena faham yang takwa ni menjadi neraca
ataupun pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala dan ukurannya pada manusia, kan. Dia bukannya ikut apa keturunan, maksudnya kau ni keturunan apa baik, kan. Maka apa sebabkan kau ni keturunan ulama ke ataupun kau ni keturunan nabi ke, takwa kau tu tinggi tak, kan. Ataupun pangkat, sebab engkau ni adalah pembesar negara, maka takwa engkau tu adalah tinggi tak, kan. Ataupun harta, sebab engkau kaya jadi engkau tahap ketakwaan engkau kepada Allah tu tinggi tak. Ataupun rupa paras, kita tengok apa orang ni handsome lah, ni mesti orang bertakwa, tak. Bukan tu pertimbangan dia. Ataupun ikut warna kulit, kan. Sebab kulit engkau ni sawo matang, kan. Jadi ataupun putih lah, kita tengok bersinar muka dia putih, sebab putih, ni mesti takwa dia tinggi, tak, kan. Bukan. Tapi neraca bagi takwa itu sendiri adalah bagaimana kita apa meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah Allah, kan. Itu neracanya, kan. Bukan disebabkan keturunan, kan. Sebabkan kita ni keturunan ulama besar, kan. Jadi sifat ketakwaan kita ni sama dengan tok nenek kita, kan. Tak, kan. Kan ada lagu apa Raihan, kan. Iman itu tidak dapat diwarisi, kan. Begitu juga takwa. Sebab takwa ni tidak boleh diwarisi, kan. Tidak boleh diwarisi, kan. Ataupun dari sudut pangkat, kan. Sebab engkau ni datuk, datin, tan sri dan sebagainya, tengku ke, kan. Tak. Ataupun harta engkau kaya, engkau lah paling bertakwa, tak, kan. Rupa paras, kan. Kau kau handsome, mesti kau ni bertakwa, tak juga, kan. Sebab kadang-kadang bila rupa paras ni, contoh kita tengok cerita, kan, kalau pelakon tu tak handsome, watak jahat. Yang handsome, watak baik, kan. Selalunya kalau dunia lakonan macam itulah, kan. Kalau muka kau tak seberapa, kau peganglah watak antagonis, kan, watak jahat, kan. Tapi kalau handsome, jadi hero. Tapi pertimbangan Allah tak macam gitu. Walaupun rupa kita pada pandangan manusia tidak sekacak ataupun handsome dari sudut manusia, tapi Allah lihat tahap ketakwaan kita sendiri, kan. Sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, kan, dia bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada seorang lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kalian berkenalan, ini dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kalian. Ini bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kalian. Itu surah Al-Hujurat ayat 13. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia mengulang perkataan takwa berulang kali dalam Al-Quran. Sebab tu tak ada siapa yang dapat nak tabligh dalam memahami konsep takwa tu sendirilah, kan. Konsep takwa tu sendiri kita renung balik definisi atau pengertian ataupun huraian para ulama yang kita sebut tadi. Kebanyakannya adalah berkait rapat tentang kita melaksanakan kesungguhan kita, bagaimana kesungguhan kita melaksanakan perintah Allah dan bagaimana sifat kita, ketegasan kita dalam kita menegah kemungkaran tersebut, kan. Dan juga kita berhati dalam kita melaksanakan perintah dan juga perintah ataupun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada malam ni. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sentuh, kan, berkaitan tentang tujuan takwa, kan. Yang mana Imam Fakhruddin Ar-Razi dia ada mengutarakan beberapa tujuan asal takwa, kan. Ada 5, iaitu iman, takwa, iman, taubat, taat, meninggalkan perbuatan maksiat dan juga ikhlas, kan. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni dia bagi 5 tujuan asal takwa itu sendiri, dan insyaAllah kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang lah. Jadi
saya rasa sekadar tu saja perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.